buat masa ni kita menerima hampir 6,000 lebih keanggotaan. So kita short about half lagi daripada situ. Dan saya ingin mengucapkanlah peluang ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jabatan dan agensi yang telah pun memindahkan butiran pegawai mereka kepada AKPS untuk menjayakan agenda kerajaan ini. Tapi harus saya beritahukan di sini juga untuk makluman semua bahawa agensi-agensi trust ini juga harus menjalankan tugas hakiki mereka. So apa yang mereka berikan kepada kita adalah almost 50% daripada apa yang mereka ada. So if they are working at under par from what they should have, they are giving us 50% daripada status yang dia ada tu. Maksudnya apabila saya mengambil tugasan itu, saya 50% short. Ya. So di situlah cabaran dia. Sebab single border agency ni nanti hasratnya tidak ada lagi pegawai custom, tak ada lagi pegawai immigration, dia ada pegawai AKPS je. So saya terpaksa melihat bagaimana saya perlu menjamakkan semua kan menjadi satu pasukan. Obviously teknologi mungkin akan meringankan sedikit bebanan itu dan boleh kita ambil kekuatan itu untuk menampung yang mana kurang, dan tapi hakikatnya itulah kita 50% short from what we should have, dan usaha untuk pengambilan baru hanya boleh dibuat apabila skim perkhidmatan AKPS itu wujud, ya.